Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita terima satu bungkusan dari NHA Publication. Imbas kod QR untuk akses pantas ke media sosial kami dan katalog penuh buku-buku NHA Bookstore. Terima kasih kerana menyokong kami. Kita ada saya buku daripada syarikat ni baru ni. Buku berkenaan dengan aktiviti sebuah organisasi di Asia lah ni yang tengah mempengaruhi fahaman masyarakat dunia. COD berharga RM65. Hari NHA Publication. Ini baik ya. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Saya mengikut daripada saya kesal tu, ia adalah sebuah buku yang berkenaan dengan gerakan sebuah badan pertumbuhan di Malaysia sekarang ini yang giat mempengaruhi rakyat Malaysia supaya menjadi pengikut dia, terutamanya daripada kalangan pemimpin-pemimpin hati ataupun pemimpin peringkat tertinggi. Jadi dalam buku ni mengikut seperti mana yang saya ikuti di laman media sosial, ada menjelaskan tentang aktiviti gerakan berkenaan dan juga siapakah individu dan juga golongan yang menjadi pengikut gerakan ini di Malaysia. Sudah dapat sebahagian daripada selapis daripada lapisan yang dibalutnya. InsyaAllah kita buka lapisan yang kedua. Ni balutan yang kedua. Sudah nampak dah tajuk buku ni, Bayang Moon di Bumi Malaysia. Tajuk dia Bayang Moon di Bumi Malaysia. InsyaAllah kita buka untuk lapisan yang kedua. Kita buka lapisan yang kedua ni. Buka lapisan yang kedua. Jajang, dah keluar dah bukunya, alhamdulillah. Kita sudah pun dapat buku ni dengan tajuknya Bayang Moon di Bumi Malaysia. Terima kasih kepada penerbit dan juga pengarang buku Bayang Moon di Malaysia dan juga pengedar buku ini kerana atas impian saya nak memperolehinya. Alhamdulillah hari ini saya telah pun memilikinya dan saya secara peribadilah saya kata saya amat mengagumi tulisan-tulisan dan juga pendedahan yang dibuat oleh Ahmad Ikram Muhammad Noor ini, terutama yang bersabit dengan gerakan misionaris berkenaan. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kalau tak ada aral apa, kita akan cuba untuk membuat bedah buku pula dengan buku ni selepas saya selesai membaca keseluruhannya. Sekian dulu. Terima kasih kerana menonton. Doa saya semoga semuanya diberkati Allah dan kita mendapat taufik dan hidayah Allah serta mendapat ganjaran syurga di sisi Allah di akhirat nanti insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.